Zuhan, semalam aku nampak kau kat Meru. Kau shopping baju raya ke? Kemarin? Oh, ya. Aku beli kasut raya kat kedai tu. Oh, samalah aku pun. Ayah aku nak belanja aku kasut raya baru sebab aku bosan pandai tahun ni. Banyaknya duit ayah kau. Mesti best kan jadi kau? Amir, kau dah beli kasut raya ke belum? Amir, macam mana sekolah hari ni? Okey je, Ayah. Tadi kat sekolah, kawan Amir bercerita yang orang dah beli baju raya, kasut raya. Bila kita nak pergi beli, Ayah? Ayah, boleh tak tahun ni Amir nak kasut raya baru? Kasut Amir dah buruk lah, Ayah. Cuba tengok tu. Pagi itu, aku sangat kecewa. Perasaanku bercampur baur apabila ayah berjanji seperti tahun-tahun sebelum ini. Kerana aku tahu yang ayah tak akan beli kasut baru untuk aku. Kaulah nafasku yang menjaga di dalam hidupku. Kau ajarkan aku menjadi yang terbaik. Amir? Amir? Tolong ambilkan kain ayah tepi kotak tu kejap, Amir. Wah, ni kasut baru ni. Ni kasut baru aku lah ni. Hari itu, aku sangat gembira. Tak sangka ayah belikan kasut baru untuk aku. Tapi kejamnya aku. Pada waktu itu aku langsung tak pedulikan perasaan ayah. Mana kasut raya ayah? Ayah dah beli dah. Tapi mana boleh tunjuk sekarang. Tak surprise lah nanti. Oh. Di saat ku kehilangan arah. 15 tahun dah pun berlalu. Terlalu banyak kenangan antara aku dan ayah. Banyak juga pengorbanan ayah yang mungkin aku tidak tahu. Ya. Dah. Hai, Meh. Bila kamu sampai? Ayah tak dengar pun bunyi enjin kereta tu, ha. Dah lama ayah, 30 minit ambil kat sini. Pergi mana tadi? Ayah siang-siang ni ke mana lagi, Meh? Ke rumah pakcik kau tu, ha. Tak ada apa ayah nak buat. Saja ajak bersembang dengan pakcik kau tu, ha. Ayah sihat ke ayah? Lama tak jumpa ayah. Macam ni lah, Meh. Orang kata sehat-sehat orang tua. Macam ni lah. Alhamdulillah, seronok tengok ayah sihat. Ayah, Ya? Amir ada sesuatu nak tanya ayah ni. Apa dia tu, Meh? Tapi Amir harap ayah jawablah soalan Amir dengan jujur. Boleh ayah? Boleh, insyaAllah. Ayah, Ya, Meh. selama ni tipu Amir kan? Setiap kali hari raya Amir minta kasut baru dekat ayah. Sebenarnya ayah tak beli pun untuk ayah kan? Ayah beli untuk Amir je kan? Ayah? Meh, ayah ni, Meh, tak berniat langsung untuk tipu Amir, Meh. Tapi Amir pun tahu kan, kita bukanlah datang daripada keluarga yang senang, Meh. Ayah buat semua ni untuk kamu, Meh. Yang penting kamu dapat beraya dengan elok, Meh. Ayah ni tak apa, Meh.
Amir ada hadiah untuk ayah. Ya Allah. Apa ni, Meh? Ameh. Kasut baru ni, Meh. Ya, ayah. Kasut siapa ni? Untuk ayah lah kasut baru ni Amir belikan. Takkanlah untuk mak pula, ayah. Ish, Ameh ni. Kalau buat sakat ayah nombor 1. Ayah, setiap langkahku hari ini adalah hasil dari kerja keras dan pengorbananmu. Aku bangga menjadi anakmu dan aku akan selalu berusaha untuk membuatmu bangga, ayah. Ayah, terima kasih untuk segalanya. Kasih tanpa suara. Semua yang terindah, aku hanya memanggilmu ayah di saat ku kehilangan